Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel YouTube Girl Outdoor Malaysia. Hari ni kita berada di Jakarta dan kita nak pergi ke mana, Puja? Bandung. So ini rakan subahat saya hari ni, Puja Indahas. Okay. So kita kejap lagi kita akan menaiki Wush Train yang mana bukan sahaja ada dekat Jepun je, train laju dekat Indonesia pun dah ada. So kejap lagi kita akan naik yang ni lah je. Ke mana? Ke Bandung. So ni dia tiket dia. Ini adalah physical tiket. Kalau dah beli internet online, so kita boleh print physical card. Nak gunalah lagi better dekat kiosk machine dia. Kalau korang menaiki kereta pergi ke Bandung mengambil masa lebih kurang kira-kira 2 jam lebih ke 3 jam. Tapi kalau kita menaiki Wush Train ni hanya mengambil masa 30 minit sahaja. Okay, sebelum nak naik Wush Train tu kita isi perut dulu lah. Ni daripada malam tadi tak isi perut apa-apa kan. Jom kita lapik perut dulu. Makan Texas chicken dekat tingkat 2 dalam stesen Halim ni. Masuk mana? Sini. Okay. Yuhu. Cantik ya. Jom kita masuk. Terima kasih telah bersedia. Okay, kalau kita tengok sekarang dia punya current speed 322 km sejam. Terasa laju dia kat dalam ni. Wow. Ja, nama kamu je. Tengok dia punya tu. Ya, tengok tu. Okay, ni supir kita hari ni. Oka ya. Oka. Okay, Oka bersama dengan kita hari ni ya. 4 hari. 4 hari. Selama kita di Bandung. Tempat pertama yang kami pergi pada hari itu adalah air terjun Pelangi. Hanya 15 minit sahaja untuk turun ke bawah dan korang boleh sampai ke air terjun tersebut. Air terjun sangatlah cantik korang wajib masukkan dalam list kalau korang ke Bandung.
Dah. Kita scan tangan kita kat sini. Dah. Oh, dah tolak je. Okay, thank you. Okay, thank you. Dia hantar kita pergi sini je. Okay. Ada betul slide. Wow. Okey, terima kasih. Kau mau basuh tangan itu biar. Mana? Sabun merah. Okey, wow. Orang satu lagi. Sedapnya ya Allah. Bau dia sedap. Kita makan simple saja, tapi yang ini sebenarnya kita nanti-nanti. Ni ah. Yuhu. Ya Allah, korang. Sedapnya dia punya sambal. Ni sambal ni sedap. Sambal ni sedap makan dengan tempe dengan ikan. Sedapnya. Dia pedas-pedas manja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah ikan goreng dia pun sedap kan? Ya? Okay. Sedap. Approve. Sedap. Kalau mahal pun berbaloi. Memang sedap. Mahal pun berbaloi sedap. Ni masakan Sunda. Sedap. Ikan ni goreng je tau, tapi Allah sedap. Dia macam lembut. Dia macam steam rasanya. Dia punya isi tu lembut gila. Korang kalau datang Bandung, datang ni mana? Lembang kan? Datang Lembang boleh try kedai ni Memang sedap. Sebelum nak check in hotel, kami singgah dulu ke Teratai Family Massage untuk merasai pengalaman berurut dekat sini. Bisa request nanti ke terapisnya kalau misalnya mau dipijitinnya kuat tak? Tapi dia akan urut perut tak Kak? Tak sempat. Enggak.
Boleh dibantu sebelah sini. Assalamualaikum. Pasport. Okay, ni toilet dia. Cantik. Boleh lah. Kita berada di The Lodge Maribaya Escape and Nature. So pada korang yang suka nature, yang suka bergambar OOTD tu kan, korang bolehlah datang sini. Dekat sini ada macam-macam tempat OOTD. Masuk dengan bayaran RM165,000. So korang boleh main semua dekat sini lah. Jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Fotografernya di rumah warna hijau ya. Oh, okey. Nampak. Tu dia. Kita berada dekat dalam balon udara tapi tak ke udara pun. Pakai mesin je. Cukup cantik pemandangan dekat sini. Okey, tengok sini, tengok kamera ya. Senyum 1, 2, 3 berhenti. 1, 2, 3. Tengok kiri, tengok pemandangan. Okey, boleh tengok kamera, senyum 1, 2, 3 berhenti. Jom saja, Mai. Jom saja dia. Jom saja dia. Kurang apa ya, tak? Kurang yang mau. Seterusnya kami pergi ke Maribaya. Dekat sini korang boleh makan dekat kafenya yang berlatar belakangkan air terjun sangat cantik. Harga tiketnya RM55,000. Terima kasih.
ambil. Okey. Ya. Yeay. Okay, sekarang kita berada dekat resort Maribaya. So dekat sini dia ada kafe. Dia punya view dia tu cantik kan? Kau tengok. So macam ni. So hari ni pula hari jadi Puja. Happy birthday Puja. Thank you. Okay, jom makan-makan high tea sebelum kita menuju ke Asia Great dengan floating market petang ni. Sudah free drink ya? Macam mana? Free drink. Free drink. Okay. Minum airnya free. Okey, jom kita naik. Ya, takut. Woi, nasib baik muat.
redeem air free. Terima kasih ya. Terima kasih. Okay. Ni air free yang ais jeruk. Ya. Okey. Terima kasih. Wow. Sangat. Gambar ya. Cian dia. Dia ingat. So aku macam dah budak kecil pula dah. Wow. Woohoo! Pusing itu. Ini nama? Kue balok. Kue balok ya. Betul, di antara Acama. Okey. Wah, ini kuih tradisional Bandung. Tradisional Bandung. Betul. Okey, jom kita rasa sekejap lagi. Tu dia, ini dia kuih balok yang dah siap dibakar. Specialnya kuih ni, nah, diorang tak pakai tau sebut-sebut penaik macam mauripan lah, peri sebagai tu. So, yang ni memang padat lah. Jom kita tengok rasa dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sedap. Kalau selalu makan Texas honey bread ya, sebiji. Tapi ini dia tak semanis yang Texas punya. Sedap. Sedap. Korang kena cuba kalau datang floating market, cari Pak Cik yang tadi tu tau. Sebelum balik, kami singgah dulu di rumah kain Sulam M Collection untuk membeli beberapa buah tangan. Antaranya kami beli kain telekung, kain baju batik dan beberapa kain lain untuk dibawa pulang ke Malaysia. Nah, bukan gini karena Oi, Puja buat baju kurung. Tak ada diskaun ke? Hari ni hari jadi dia. Hari jadi dia. Oh iya ke? Iya. Mau lilin dulu Kak? Ada juga. Jangan dong. Okey, yang ni baju. Yang ni baju batik ya? Ya. So siapa yang nak buat, beli kainnya. Beli kainnya, lepas ini boleh. Lepas tu terus buat baju ya? Terus buat baju, kita hantar satu hari siap. Hantar terus di hotel? Ya, besok malam hantar hotel. Biasa. Baju dia macam ni kan? Itu yang lelaki. Yang lelaki. Kalau yang perempuan, Perempuan lebih kurang mau buat desain kayak gini apa semua. wih cantik. Ini yang depan. Oh saya gini. Sorry sini Pak. Cantik. Nanti kain mau buat apa? Selisih, lipat batik, vario, Kain ni cantik lah. kipas, belakang, kipas topi. Kalau mau cantik ini nih. Wih cantik. Itu kebaya lidah kan ada lidahnya. Kalau gitu kan. korang buat kebaya macam tu lah.
Nanti gininya guna zip. Oh, gitu, that's zip. it ya. Gitu sih. Kainnya panas ke sejuk? Sejuk tak? Sejuk. Wih, cantik. Buat kebaya je. Kebaya macam ni. Kan kebaya lidah tuh kan. Tinggal nanti adjust aja mau panjangnya kayak gimana. Mau bawahnya straight atau yang V gitu boleh. Takut nanti tahun depan pakai dah tak muat. Nanti bagi dat Kak. Kita bagi dat aja. Bagi dat. Boleh Bagi buka dat, ya. sedikit. Okay, so sekarang kita makan dekat ni. Ayam penyet Surabaya tu. Mantap. Ni yang famous dekat Bandung kan? Saya mau bebek goreng. Oi, dah sampai dah. Yang ni nasi Bebek. bebek. Itik. Itik kan? Goreng. Itik goreng. Yang ni ayam goreng. Ya. So ini famous lah ayam goreng dia. Okay. Ayo kita makan. Perut pun dah lapar. Air apa ni? Es jeruk. Ais jeruk. Wajib. Wajib Setiap kali kita datang ambil air ni je. Ya. Sambal dia yang best ni. Padu. Pedas tak ya? Pedas tapi sedap. Assalamualaikum dan selamat pagi. So sekarang kita berada di Kawah Putih. Ni dekat bawah lagi lah, kita belum naik atas. Parking bawah. Okey, so sekejap lagi tunggu gate buka dalam 5 km untuk sampai ke atas. Bersama supirnya Oka. Paket murah Bandung ya. Nanti kalau korang nak pergi Bandung boleh cari Oka. Ya, siap. Package dia sangat murah, berbaloi. Dia cakap memang begitu ya. Slow and steady. Slow and steady. Itulah Oka. Oka bukan keropok poka, bukan. Okey, jadi trip kita hari ni adalah memburu sunrise. Kita nak tengok sunrise dekat sini. Jadi sekarang pukul berapa sekarang? Pukul 4.27. Tadi kita keluar daripada hotel pukul 3 pagi. Alhamdulillah, cuaca pun hari ni sangat cantik. Kalau korang perasan kan, dekat atas tu, nampak ke tangan kita ni Itu pelangi. Nampak pelangi dia? Cantik lah ada pelangi di waktu malam. First time nampak. Okay, sekarang suhu dekat bawah ni 14 darjah Celsius. Nanti dekat atas boleh cecah sampai berapa ya? Kita tengok nanti sampai ke atas. Tapi pasti pernah bohong. Ramai. Ramai. Ramainya. Nikola Saputra bikin iklan Indomie. Oke. Oh. Spot pertama, nanti dari situ 300 meter lagi untuk ke Sunan Ibu. Cantiknya. Wah, tinggi ya. Ini terakhir, oke? Ya. Ini ujian terakhir untuk kelulusan kakak. Penat. Pulang, kita mau ambil gambar di sini sambil istirahat. Sini saja
puaskan dulu hati. Nanti kalau sudah saya antar sebutnya lihat laut selatan. Laut sama laut sana laut sama. Masuk sana. Boleh. Wow, lah Masuk cantik. sana ya. Masuk boleh. Saya tunjuk. Ya, Ini toilet. oh, okey. Sini saja. Lah cantik. Ni biasa buat air teh apa ni? Ini green tea. Green tea. Matcha. Nanti ini di bawah ada dibikin keripik. Oh, Keripik. keripik. Keripik daun teh. Ah. Teh kosong, teh manis. Ini teh manis, kacang. Mana tu teh tadi yang di sana kah? Yang kebun tu? yang tadi. Oh, Namanya teh wali nih. teh wali ni. Okey. Ni tadi teh yang dekat ladang tadi ni namanya lah teh wali ni. Jom kita try rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Oi, sedap. Wih, beza ya rasa dengan teh dekat tempat kita. Sedap. Lain. Ya. Oh, sejuk. Sangat sejuk. Sedap. Minuman bandrek hangat. Sedap, guys. Sarapan kita hari ni. Sarapan yang pertama. Indomie kan sama bakso. Indomie, bakso. Macam mana rasa dia? Sedap. Ya, makan dekat apa? Kaki gunung memang sedap. Lagi-lagi sejuk. Kan? Berada dekat Kawah Putih. So yang ini tadi yang kita tengok daripada atas tu Sunan Ibu tu kan. Jadi ni kita turun ke bawah. Dan nama tempat ni Kawah Putih. Tapi tak boleh lama lah dekat sini sebab bau sulfur dia kuat. Atau satu tos ngawya ke abisnya. Bikin fotonya. Ya. Goyang. Wih, seram tu. Mak. Sambil upload gambar, kalau kakak misalkan berkenan, share Instagram saya. Boleh nanti. Itu berarti Kamu belanja makan. oh, belanja makan. Itu berarti saya Daun apa? Daun teh? Daun? Daun kopi. Kopi? Oh. Rasa dulu try.
Ni daun kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini yang daun teh green tea. Sedap tak? Dia tak rasa macam kopi. Daunnya ya? Daunnya je kan? Ya, kalau ini daun teh. Yang ni daun teh. Yang ni daun teh. Daun teh tadi tu. Yang green tea tu. Ya. Ada green tea-nya, ada varian. Yang sekarang lemon lychee. Oh, rasa krepek yang belut. Rasa krepek, tak rasa daun. Enggak, aromanya aja. Ini ada yang originalnya, Kak. Mochi. Ha, ni baru sampai. Kita try rasa mochi. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Tapi ini tak boleh tahan lama kan? Ini Hari minggu tu ya. pernah beli bawa balik dia jadi Ini baru berkulat. bikin. Oh ya udah, tua aja. Berkulat. Yeay, kita beli daun kopi, kerepek daun kopi dengan strawberry. Makan kat bilik. Okay, kita sekarang berada di Jambatan Rengganis. Ha, ni dia. Jembatan goyang. Jambatan goyang. Kalau diorang panggil jambatan goyang. Bisa disebut jembatan Sabah Mustaqim. Tak mungkin, itu lagi halus. Jadi, kalau kita kan tiketnya VVIP, jadi tak beratur. Oh, okay. So kalau kita beli tiket VVIP yang harganya RM150,000 seorang, kita tak payah beratur dah. Pergi mana-mana kita terus masuk saja. Sebabnya kalau Keranjang Sultan tu biasanya ramai orang. Jadi kalau kita beli tiket yang VVIP tu, dia terus masuk je lah. Kalau tiket biasa harganya RM100,000. Allah. Sebelumnya di kawasan ini di atasnya itu rumah-rumah panggung. Oh Rumah ya, kayu atas semua. lah. 7 Tiang tinggi tu. Iya, hanya ada 7 rumah, 7 keluarga. Oh. Dan itu semuanya spiritual. Oh. Kakak gini, kakak misalkan mengingat seseorang di sana, biar lupa sini mandiin, hilang lupa. Oi. Wih, dahsyat. Hebat. Tak panas ke? Hebatnya. Jadi yang ni kopinya ditanam sendiri di sini lah. Di hutan sini. Oh, di hutan sini. Nak rendam kaki nak? Sambil minum air. Jom kita rasa kopi yang ditanam sendiri dekat kawasan Kawah Rengganis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kau sekali ya. Ya. Ni terbeliak mata ni, tak boleh tidur ni. Dan dia tak bubuh gula. Kau rasa aslinya kopi kan? Korang siapa yang ada masalah lenguh-lenguh kaki, gatal-gatal ke, penyakit kulit ke kan, kalau korang berendam dalam Kawah Rengganis ni, insya-Allah lah boleh berikhtiar. Lepas korang berendam dekat dalam Kawah Rengganis tu, korang boleh lah rendam dekat sini pula. Sejuk gila air dia. Beli
ada tiket VVIP ya. supaya senang dan cepat naik Ya. Keranjang Sultan. Ya. Minum teh dulu. Untungnya beli tiket VIP ni dia dah termasuk semua tau. Senang. Lepas tu korang boleh main dulu tanpa queue. Kan best. Ini kah? Jangan di break sana ya. Tu dia. Nampak tak bentuk love yang separuh? Gitu. Cantik. Dia VIP pulangnya pakai perahu sana, pengen pakai perahu. Dua? Enggak pengen hati gua gitu. Semoga pengen hatiku. Iya. Takut. Wah. Okey, ni kita nak naik sampan pula. Tadi kita naik Keranjang Sultan datang, balik kita naik sampan balik pergi ke sana. Kalau korang tak nak naik sampan ni, korang boleh naik Keranjang Sultan tu pergi balik ke stesen dia tadi. Angkat. Ikat keliling. Ini My Heart. Oh, okay. Yang melepaskan kura-kura. Okey, ni kita akan pergi ke kafe sana untuk minum kopi areng. Okey, bentuk kafe tu bentuk sebuah kapal kalau korang tengok. Wih, goyang-goyang. Okey korang, ni dia kipas terbaru daripada Nightcore. Okey, so kalau korang datang musim-musim panas pergi bercuti kan, ni korang wajib ada. Sebab apa? Sebab kita kalau dah panas-panas nak berjalan, nak travel pun tak syok juga kan, dia rasa belengas. Jadi korang kena ada yang ni untuk bawa pergi travel. Yang ni tidak bawa masuk dalam flight lepas tak ada masalah ya. Okey, yang ni adalah Izcool TM30. So korang boleh tengok dekat Nightcore punya website ataupun dekat Shopee ada. Right, yang bestnya yang ni ada 5 jenis kelajuan. So korang tekan saja ni, dia dah on. So ini adalah kelajuan yang di tahap pertama. Okey, nampak? 1. Ini kedua, 3, 4 dan 5. Okey, best. Dan yang paling best ni korang, yang ini dia boleh lipat. So korang boleh letak dekat atas meja. So mana on dia? Okey, kita buka 2. So korang boleh letak atas meja. Begitu saja kan. Senang. Boleh lipat. Kalau korang nak dia nak ke bawah ke, nak ke atas ke kan, boleh. Best kan? Kipas ni korang boleh kunci tau. Korang boleh kunci sebab kadang-kadang kita akan letak dalam beg kan. Kita akan letak dalam beg. Kita takut bila letak dalam beg dia akan turn on, tahu-tahu baterinya habis. So jadi untuk langkah-langkah keselamatan macam tu, kita boleh kunci di belakang. Kita boleh lock dia. Okay, kalau korang pergi tolak ke sini, dia akan lock. So kalau korang letak dalam beg, dia tertekan ke apa ke, dia memang takkan boleh on. Okey, kipas ni pula lagilah senang. Kalau korang nak bawa ke mana-mana, korang boleh sangkut dekat leher. Sebab apa? Dia bagi sekali dengan tali ni. Okey, kalau korang nak pakai, korang sambungkan je lah. Dia boleh cabut tau. Sekejap kita dah tunjuk. Ini dia boleh buka. Dua-dua ni boleh buka.
Kalau korang tak nak pakai tali, dia biar macam ni je lah. Yang ni pun boleh buka sebenarnya, boleh cabut. Okay, so kalau korang tak nak pakai dengan tali, korang boleh bukakan macam ni. So kalau korang nak pakai dengan tali, korang just sambungkan dekat sini. Sambungkan saja. Okay, boleh sangkut dekat leher. Lagi satu, yang butang sebelah ni pula, yang ni kalau korang masukkan air, boleh masuk air tau. Okay, kalau korang masukkan air untuk dapatkan dia punya wap air tu kan, korang boleh masukkan dekat sini. Yang ni tarik saja ke bawah. Okay, tarik saja ke bawah. Yang ni kunci. Yang ni lock dia. Ni lock dia. So kalau korang nak buka, korang tarik saja ke bawah, dia boleh buka. Okay, masukkan dekat dalam lubang ni. Alamak, ni mesti melempah ni. Dia lebih. So, boleh on. Lepas tu, nak dapatkan wap dia, korang tekan sebelah ni. Tekan yang ni. Yeah, nampak tak? Ada wap dia. Oi, nyaman. Yang ni kalau korang pergi tempat-tempat yang panas kan, musim-musim panas tu, memang sedap lah. Kena kat muka. Okay. Okay korang. So ni dia. Kopi susu gula aren. Special dekat sini. Kata si AA. Betul lah special sini ya. Kopi gula susu aren. Memang best sedap. Okay, kita try kejap lagi rasa dia. Wow. Ya. Silakan, makanan udah beres ya. Enggak, terima kasih. Nasi liwet ayam brengsek. Oh ni ya ayam brengseknya. Sambal hijau. Okey, jom kita makan. Pada sebelah malam, kami berjalan menyusuri Braga Walk. Banyak kedai-kedai dan kafe-kafe menarik berada di sebelah kiri dan kanan. Korang boleh pilih mana satu tempat untuk korang lepak. Di sepanjang jalan tu juga terdapat pemuzik jalanan dan korang boleh berhibur mendengar lagu yang dimainkan. Tibalah hari terakhir di Bandung dan kami bersiap-siap untuk ke stesen kereta api menaiki Bluebird yang ditempah. Yeay, jom. Yang bertugas pada perjalanan kali ini dengan saya Wilda dan Yeni sebagai train attendant kelas panorami yang siap membantu dan melayani Anda selama dalam perjalanan. Sunroof dan automatic window. Untuk mengoperasikan automatic sunroof, Anda dapat menghubungi petugas kami. Sedangkan untuk mengoperasikan automatic window, Anda dapat mengoperasikan sendiri melalui tombol yang ada di atas tempat duduk Anda. Ada pun fasilitas pelayanan yang Anda dapat nikmati selama dalam perjalanan. Di antaranya ada teh kopi dan coklat, hidrokoko, beli mineral dan snack box yang disajikan satu kali selama dalam perjalanan. Ada fasilitasnya. Makasih. Yes. Okay, so kalau korang naik panoramic train, dia akan bagi inilah, bagi jajan je. Bagi makanan ringan. Jom kita tengok ada apa di dalam. Wow. Apa ni? Ini sekali
Ini air mineral. Mau teh itu apa? Ada teh, kopi sama coklat. Sorry, ada coklat Coklat boleh coklat. Ini di antara. Sepatutnya kerusi boleh dipusingkan menghadap tingkap, tapi malang kami pada hari itu, orang belakang tak benarkan kami untuk pusing kerusi. Kami agak kecewa sebab bayar mahal-mahal tapi tak boleh pusing kerusi macam orang lain buat dekat belakang tu. Karena sesaat lagi kita akan melintasi terowongan Sasak Saat. Dan inilah dia terowongan Sasak Saat. Apa nampaknya gelap. Cantik. Cakap dengan ni kapten ni. Korang rasa sampai di sini saja video pengembaraan kami dekat Bandung selama 4 hari 3 malam. Okey, so korang yang dah tonton tu jangan lupa subscribe, like dan share. So jumpa lagi anda di video yang akan datang. Stay tuned. Bye-bye.